Katalah dia mampu nak beli rumah, dia mampu nak bagi nafkah pada isteri, pergi kahwin. Kalau tak mampu, pergi puasa. Sebab itu dalam hadis lain Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Daripada perkataan ba'ah, falyatabawwa. Siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, persiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Falyatabawwa daripada perkataan ba'ah. Okey. Kedua-dua pandangan ini jika diperhatikan tidak memberi makna yang konklusif kepada hadis di atas. Dia tak bagi satu perkataan mana satu yang betul ini. Kan? Oleh kerana itulah ulama hadis dan fiqh berbeza pendapat tentang maksud hadis ni kepada pandangan yang berbeza. Ada tiga pandangan. Pandangan pertama dia kata al-ba'ah bermaksud persetubuhan. Maka hadis ni maksudnya siapa yang mempunyai kemampuan untuk bersetubuh maka kahwin. Jika tidak mampu, maka berpuasa. Kalau tak mampu, maka hendaklah berpuasa. Kemampuan bersetubuh dalam hadis ini bermaksud kemampuan bersetubuh yang dibenarkan oleh syarak, iaitu dengan kewujudan kemampuan menanggung nafkah keluarga. Siapa yang ada nafkah, dia boleh tanggung anak orang, bagi nafkah, dia mampu bersetubuh, pergi kahwin. Itu makna yang pertama. Sebab dia faham makna ba'ah tu bersetubuh. Pendapat yang kedua, dia kata al-ba'ah bermaksud perbelanjaan rumah tangga. Mengikut tafsiran ini, hadis ini bermaksud siapa yang mempunyai kemampuan berbelanja untuk nafkah seusai pernikahan, maka nikahlah. Manakala sesiapa yang tidak mempunyai kemampuan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Katalah dia mampu nak beli rumah, dia mampu nak bagi nafkah pada isteri, pergi kahwin. Kalau tak mampu, pergi puasa, dia kata. Ya, ini kerana orang yang tidak mampu berjima tidak perlu berpuasa. Kalau ikut pendapat ni, dia kata, buat apa kita nak maksudkan dengan makna mampu bersetubuh? Sebab Nabi kata kalau tak mampu ba'ah, puasa. Kalau kita maknakan dengan kemampuan bersetubuh, Nabi kata siapa yang tak mampu, yakni tak mampu bersetubuh, tak ada kekuatan tu, pergi puasa. Tak payah puasa, memang tak mampu. Nak buat apa puasa? Sebab Nabi kata puasa tu untuk melemahkan keinginan untuk bersetubuh tu. So kalau ikut pandangan kedua ni, dia kata tak, maksud ba'ah tu kemampuan berumah tangga, iaitu kemampuan dari sudut fizikal, kewangan, mampu adakan rumah, boleh bagi nafkah, boleh bagi makan kat anak orang. Okey. Pandangan ketiga, kedua-dua makna iaitu persetubuhan dan perbelanjaan nikah dimaksudkan dalam hadis. Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia kata dua-dua sekali. Senang. Kemampuan bersetubuh pun dia, kemampuan rumah pun dia. Dia kata dua-dua boleh dimaknakan dengan hadis ni. Sebab apa? Sebab dia meraihkan khilaf ahli bahasa. Daripada penelitian, saya kata, tidak dinafikan bahawa pandangan ketiga ini lebih tepat kerana ia selari dengan makna bahasa bagi al-ba'ah. Kerana ba'ah memang makna dua-dua. So kenapa kita nak hadkan dengan satu makna? Ibn Hajar mengatakan mengikut tafsiran ini, maksud hadis ni merangkumi dua golongan. Ibn Hajar kata kalau kita faham hadis ni dengan dua-dua makna perkataan dalam bahasa Arab, dua-dua termasuk, dua golongan yang akan termasuk. Yang pertama, golongan yang mampu bersetubuh tetapi tidak mampu menyediakan perbelanjaan nafkah, maka hendaklah berpuasa untuk memutuskan syahwatnya. Golongan yang kedua, golongan yang tak mampu bersetubuh atas sebab kesihatan, maka teruskan berpuasa. Sebab apa? Sebab umur muda berkemungkinan syahwat tu akan muncul walaupun kemampuan tak ada. Boleh jadi juga Nabi suruh banyak berpuasa sebab nak suruh dia ibadat lah. Sebab nikah ni ibadah. Nikah kan sunnah. Dah dia tak mampu nak menikah kan, pergilah puasa. Mungkin juga kemungkinan yang ketiga, dia dah tak mampu menikah, pergilah buat ibadat yang lain yang dapat
menghilangkan kesedihan dia bila tengok orang lain ada keluarga. Usah kata orang ada keluarga stres, orang kahwin tak ada anak, tengok orang ada anak pun boleh jadi stres. Kan? Apatah lagi dia. Bila dia pergi tengok orang kawan-kawan dia semua dah ada keluarga, dah ada anak-anak, dia masih lagi belum jumpa calon. Sebab apa? Sebab dia tak mampu. Stres juga dia pergi puasa. Kerana dalam puasa tu berkemungkinan akan dapat menghilangkan, sebab dia rasa aku pun ada ibadat yang aku buat juga. Sebab nikah ni pahala disebabkan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ihsan kepada isteri, bagi makan pada isteri, bagi makan pada anak-anak, itu semua dianggap sebagai ibadah. Sehingga kan Nabi SAW menyebutkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kan dalam hadis Abu Dhar, saya selalu baca hadis tu. Abu Dhar dia cerita, dia kata ada orang datang jumpa Nabi SAW. Dia kata zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya telah bawa lari harta banyak. Telah bawa lari pahala banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat seperti mana kami salat, mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Ni orang miskin mengadu kat Nabi ni. Dia kata orang kaya dah bawa lari pahala banyak. Macam mana dia bawa lari? Yusalluna kama nusalli. Mereka bersalat seperti mana kami bersalat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Cuma ada satu benda yang mereka buat kami tak boleh. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan lebihan harta yang mereka ada. Yang ni orang miskin tak boleh nak tiru. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata awalam aj'al lakum ma tasaddaqun. Tidakkah aku telah menjadikan sesuatu yang boleh kamu orang miskin bersedekah dengannya? Apa dia? Fa inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa bi kulli tahmidatin sadaqah wa bi kulli takbiratin sadaqah wa bi kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi kata, tidakkah aku telah menjadikan sesuatu untuk kamu boleh bersedekah dengannya, wahai orang miskin? Apa dia? Iaitulah bagi setiap tasbih yang kamu ucapkan itu adalah sedekah. Bagi setiap ucapan tahmid yang kamu ucapkan juga adalah sedekah. Bagi setiap ucapan takbir yang kamu ucapkan itu juga adalah sedekah. Bagi setiap ucapan tahlil la ilaha illallah juga untuk kamu adalah sedekah. Mengajak kepada perkara ma'ruf juga sedekah, mencegah perkara mungkar juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Apa itu bud'i ahadikum sedekah? Pada kemaluan salah seorang daripada kamu juga terdapat sedekah, iaitu pada persetubuhan ada sedekah. Maka sahabat pun dia tanya, dia macam pelik sikit lah, dia kata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha ajar? Ya Rasulullah, adakah salah seorang daripada kita ni bila mendatangi syahwatnya akan dikira sebagai pahala? Dapat pahala ke dia? Sebab dia tak boleh bayang, dia duk ingat bila pahala-pahala ni kena struggle. Dalam bab melakukan hubungan suami isteri ni tak nampak macam struggle pun, nampak macam seronok aja kan. Macam tak boleh nak bayang, macam mana boleh dapat pahala ni? Nabi kata, ara'aitum law wada'aha fi haram hal kana alaihi wizir? Apa pandangan kamu kalau dia lepaskan nafsunya di tempat yang haram, adakah dia mendapat dosa? Sahabat kata, ya.
Maka Nabi SAW kata, orang yang melepaskannya di tempat yang halal, dia dapat pahala. Tapi ini yang tak ada pada orang yang tak menikah ni. Orang yang tak menikah tak dapatlah kelebihan ni. So mungkin berkemungkinan, selain daripada dua kemungkinan ni, mungkin juga Nabi SAW anjurkan berpuasa kepada orang yang tak mampu kahwin ni, supaya dia dapatlah ibadah. Kerana puasa ni di antara ibadah yang panjang. Di antara ibadah yang panjang dalam agama Islam ni puasa. Berapa jam kita puasa? 13 jam kan? Daripada pukul 6 lebih sampai 7:30. So 13 jam. 13 jam kita ibadat. Kalau solat tu dia 5 minit je. Zakat ataupun sedekah pun sekejap je. Tapi puasa ni 13 jam. Di antara ibadah yang panjang. Ada tak ibadat yang lagi panjang pada puasa? Ada? Apa? Tidak. Dahsyat kalau tidak boleh jadi ibadah. Ha? Ha? Ihram panjang. Ihram tu ibadat. So ihram kita kadang-kadang berhari-hari ya. Terutamanya bila kita melakukan haji. Ihram ibadat yang panjang. Ahsan.